Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Arsab daripada Kuala Terengganu. Saya tujuan buat video ini adalah saya ingin memohon sekelah hati kepada yang menonton video ini, iaitu saya ingin memohon sedikit semangat wan untuk saya. Semangat ini adalah untuk saya menyelesaikan masalah hutang alung yang saya telah hadapi sebanyak 15,000 di atas 19 orang ejen saya terambil. Kata tersalah langkah lah. Okey. Dan saya memang betul-betul memerlukan wang ini kerana saya dah beberapa hari saya cuba mencari daripada kawan-kawan dalam grup WhatsApp saya dan juga di mana saja saya cuba cari, tidak dapat memperolehi wan tersebut. Kos saya nak kena bayar tu 15,000 di atas 19 tempat alung yang setelah saya terjerat ambil. Okey. Sambil itu juga saya ingin menasihatkan kepada yang mana-mana yang menonton ni, janganlah sekali-sekali terlibat alung macam saya, iaitu untuk pinjam duit daripada diorang. Diorang ni memang cakap manis. Dia nak mujuk kita untuk mendapatkan duit ni, dia akan cakap manis. Okey. Salah satunya saya sendiri terkena. Sumber saya dapat maklumat ini daripada Facebook. Facebook ni dia ada satu link untuk pinjaman wang. Tawaran dia 5,000, 10,000 dia boleh belaka. Mana yang kita mahu. Tapi bukan orang kata boleh. Dengan permohonan itu, dengan cara pun dia bagi mudah. Hanya dia daripada IC saja. IC boleh. IC ataupun dengan slip gaji pun boleh. Okey. Setengah ejen ni lah, setengah yang buat ni. Saya terkena, saya daripada Facebook saya ambil, naik masuk dia. Tujuan saya ingin sebenarnya mohon nak buat pinjaman yang kata besar, lebih kurang kata dalam 10k atau 5k untuk cara bayaran bulan 6. Memang dia akan beritahu boleh buat macam ni. Dia minta kita punya dokumen, IC dia minta, kalau ada yang slip gaji dia minta maklumat peribadi kita, contohnya lokasi rumah, gambar kita, rumah kita dekat yang lokasi yang kita bagi tu, tempat kerja kita di mana, alamat kita bekerja. Okey. Tujuan dia untuk kita, takut kita lari lah, tak membayar ke, dia akan cari. Itu. Bukan setakat tu saja. Dia akan minta, dia kata okey lulus, tapi daripada pihak orang atasan dia yang menguruskan ni, dia kata tak boleh bagi terus sebab kita orang pertama, orang baru. Dia akan bagi loan percubaan, test payment panggil. Macam saya kena lah test payment, yang saya test payment lah ni jadi banyak-banyak ni. Test payment ni dia maksud dia akan bagi pinjam paling-paling kecil RM300, atas kertas RM300, tapi di tangan kita akan dapat RM150 je. RM150 kalau kita tidak bayar sampai waktu tarikh dia akan boleh, kalau kita masa tu tak ada duit, kita boleh anjakkan masa tarikh dia tu kena dengan kadar bunga dia 1,5. Kalau 300 lah, 100,5, tempoh masa 4 hari. Ada juga yang 6 hari tempoh masa dia. Dan ada juga tawaran yang dia bagi kita paling tinggi 800 atas kertas. Atas kertas kita ambil 800, tapi di tangan kita dapat cash. Ada yang boleh 500, ada yang boleh 400. Untuk bunga dia 300. Bunga ni untuk rolling lah. Kalau kita tak boleh bayar mana masa tu tak ni, kita kena cari 300, kita bayar untuk tunda tarikh. Tarikh pun sama lebih kurang 4 hari, 6 hari, 7 hari paling lama.
sekiranya kita sampai waktu dia 4 hari contohnya, kita kena bayar payment dia sama ada nak bayar habis ataupun nak bayar bunga. Kalau tak ada, lewat 1 hari dia kacah kita 100% bunga. Kalau kata 1,5 jadi 300 untuk hari tu, betul tak? 300. Jadi kita buat sampai masa kita boleh duit untuk bayar balik. Kalau kata dah sampai payment, jadi bahayanya yang 800 ni lah. Kita pinjam 800, tangan kita akan dapat lebih kurang RM400. 800 kita nak bayar balik pinjaman tu, kita tak ada sumber kewangan kita. Contohnya kita lambat lagi pada gaji, untuk bayar balik dia akan terpaksa ambil pinjaman yang lain daripada orang dia juga tu. Kadang-kadang link lain, kadang-kadang kumpulan lain, dia masuk, dia tawar pinjaman benda yang sama 800, dapat yang sama 400 atau 500, jarak masa pun sama, tapi kita kena ambil dua yang ejen kita kena ambil, kita untuk bayar satu ejen 400, nak bayarkan cukup 800 kena 2. Itulah. Lepas tu kita, kalau kita dah jadi macam dah terlampau banyak, macam saya ni dah banyak dah 19, sebelum ni boleh bayar bunga. Untuk ini bunga kalau kita bayar pun takkan habis, sebab dia orang masih ada situ, betul tak? Bila bunga sampai masa kita nak bayar tak ada, kena terpaksa ambil lain. Nak sampai gaji tu lebih kurang dalam 2 minggu. Jadi dah, saya ejen yang saya tertunggak ni semua sekali paling 11 hari bulan morning sehinggalah sekarang, sebanyak 19 ejen ni sampailah sekarang. Anggaran sekitar 15,000 saya anggar saja. 9,000 saya tak kira habis lagi, sebab saya tak tahu bunga dia berapa, sebab ia tak total lagi kan, sebab nak bayar tu. Dan ejen ni pula, kalau kita terlewat bayar, dia akan push kita, tekan kita, dia akan telefon kita, WhatsApp kita, tanya bila boleh payment. Kalau kata tak boleh, lewat lagi 1 hari, sampailah masuk dalam 3 hari kita tak boleh, dia akan ugut kita. Kalau kata tak boleh bayar, ada setengah ni, dia akan kata dia akan pergi rumah, akan pungut dengan family kita, tak kira adik-adik kita ke. Kalau family kita ada duit tak apa, kalau yang tak ada duit, pergi rumah, ada setengah ugutan dia ni dengan cara kasar. Ugutan dia akan kata, aku pecah rumah kau, dia jumpa mana-mana dia akan mati kau. Itu yang kasar. Ada juga yang setengahnya, dia datang, dia hanya mau duit dia sajalah. Kalau kita tak ada duit tu, dia akan tanya bila kita boleh bayar. Masalahnya dia datang tu dah jadi tinggi, dah lewat kan terlampau lama. Contohnya tadi pagi, satu ejen sudah sampai ke rumah saya tadi. Ejen dia, saya ingat ambil yang dia pun tak sampai 1,000 pun, bawah pada 1,000, mungkin 800, saya lupa dia punya ejen, dia ambil dengan dia tu. Dia datang dan dia minta kos bayar balik. Saya kata tak boleh nak bayar, 6,000 dia suruh saya bayar. Saya kata mana ada duit, 25 ni baru ada gaji. Kalau gaji pun saya tak cukup, gaji kerja security berapa sangat, nak bayar 6,000, pusing. Dia kata tak apa, 1,500. 1,500 takkan habis. Takkan habis kes ni. Sebab apa? Masih ada dengan dia tu, nak kena bayar lagi. Biar kalau kita lambat, bunga naik balik. Betul. Jadi yang mana dalam ni jangan boleh jauh siah. Link Facebook tu janganlah percaya. Kalau betul-betul awak nak buat pinjaman, cari yang dekat tempat awak. Pinjaman berlesen komuniti ataupun lesen mana ada pejabat. Ya ada pejabat. Tapi yang pejabat ni kadang-kadang dia ada pegang kad untuk ambil duit kita gaji tu, untuk bayaran tu. Tapi tak apa, sebab
ada office, kita tahu kalau apa masalah kita boleh tuju ke dia. Office kat mana, siapa yang berurusan dengan siapa, nombor telefon kita ada. Mana bukan jabat kata duduk kosong, tak ada signboard, tak apa. Yang ni ada signboard pengurusan dia. Cari yang tu. Sama juga kalau bank pun, kalau dalam online, dalam talian Facebook ni, Facebook tak payahlah pergi bank lah kalau nak buat bank. Sebab yang ni pun penuh, saya terkena juga. Tak kena bank ni kalau ikut benda yang betul kita nak buat kan, tapi melibatkan kos untuk kita buat. Contohnya kita mohon 10,000, mohon sampai dia proses, dia kata nak kena check untuk apa ni, SDN dah berhasil kan, kena keluarkan kos RM25 kita buat tu. Lepas tu selepas pada kita buat tu, dia ada satu ejen lain pula ambil alih bahagian ni. Yang saya buat ni SCB Bank ni, ejen SCB Bank dalam Facebook, bukan orang yang blessing yang biasa ni. Lepas tu dia kata okey, pinjangan awak dah lulus. Memang ada dalam story saya punya account, ada story dia dah letak dah. Dia kata last sekali tak boleh nak cash dia sebab kita ada krisis. Rekod di kita setuh ke apa, nak kena settle, nak kena upah orang cuci, kena bayar 1,000 berapa kena bayar. Saya tu habis 1,000 gaji saya bagi. Dalam tak cukup, kena keluar, kena tambah lagi 200 untuk aktifkan kita punya akaun. Bukan, maksud saya awal tadi silap. Yang awal tadi dia kena nak ada dalam akaun kita tu jumlah duit ada yang kena ada baki atas pada RM20. Atas RM20 saya tunjukkan dia dah ada. Yang tu dia, lepas pada tu dia akan minta, dia kata krisis ni dia kena dia minta kita 200, selupa 200 ke apa, dia minta upah untuk orang mencuci kita punya rekod. Kita bagi, dia kata duit tu tak akan pergi mana, masuk akaun kita. Memang betul ada, betul dia tunjuk komputer kan. Lepas tu last sekali nak keluarkan pada bank yang mengeluarkan tu, dia kata kena beku. Nak aktifkan beku tu kita kena bayar dia 1,000 berapa. Yang ni saya habis gaji 1 bulan saya bagi. Tak lepas juga. Tak lepas, dia kena tambah lagi berapa nak untuk ada urusan bagaimana saya lupa. Tak lepas lagi daripada ni. Lepas tu saya stop sebab saya fikir membazir. Kita bagi. Memang dia cakap duit tu akan dapat balik, tapi kita nak buat tu, nak cari duit tu, nak ambil mana. Takkan nak pinjam kawan sama. Selalu nak pinjam kan, nak buat ni benda, duit tak dapat lagi. Kalau yakin duit tu dapat, kita boleh bayar balik ke dia, tak apa. Kawan-kawan kita yang kita pinjam tu ni dah pinjam, tak sangkut situ, sangkut sini. Banyak. Itu yang bank. Ada juga yang lim pinjaman, dia kata leceh, ada blessing lah. Yang blessing ni salah satu dia, saya buat warning last, yang terakhir saya buat warning, yang ejen daripada dia kata daripada Sarawak, dia tunjuklah dia punya kad dia, pekerja dia ni dia punya office dia. Jadi sebab salah satunya dia boleh pinjam berapa kita nak, atas pada 5,000 lah, paling tinggi, paling rendah 5,000. Kita buat 5,000, contoh buat 5,000 dah, kita buat, dia akan satu ada link dia punya story, dia punya daripada ejen tu lah. Masuk link tu, buat password apa, kita masuk data kita. Data kita isi nama kita dengan nombor akaun kita. Lepas dapat tu, baru dia akan tumpukan satu grup WhatsApp peminjam wan. Tengok status lah, wan 5,000, dia akan letak sekali 5,000. Yang 10,000 dia akan letak sekali 10,000. Bila dah dapat situ, dia masuk, kita masuk berapa orang. Yang saya itu ada 5 orang.
dengan saya. 5 orang dia cerita-cerita okey, yang dulu asap dulu 5,000 ni dulu. Lepas tu boleh check dalam link yang dia buat tu, check memang ada dalam dompet 5,000. Dompet dia lah, belum dompet kita, belum akaun kita. Nak keluarkan duit tu, dia minta kita kena sediakan duty stamp ke apa dia kata 70%. 70% daripada duit kita pinjam tu. Saya lupa berapa itu, saya cuba sekejap saya cek balik. Saya buat 5,000, 17% dia bagi tu. Bukan. Tu 5,000 kali 17 ke 1.7. 1.7. Bukan, salah. Sebab itu saya bagi 200 lebih. 200 lebih peratus dia tu, baru dia kata dapat kod apa PUK. Jadi PUK tu kita akan buka masuk dekat dompet, kita akan masuk put tu PUK macam kod bank lah. Kunci dia. Masuk, keluarkan duit, dia akan kosong situ, dia akan dalam 10 minit, dia kata dalam 10 minit, paling lama pun 10 minit lah, ataupun 20 minit. Saya ambil 25 minit. Lepas 20 minit saya cek, duit saya tak masuk. Cek akaun yang saya bagi asal dah bertukar, berpusing. Sebab akaun tu saya kata berpusing, sebab akaun saya cek daripada malam sebelum saya dapat urusan yang untuk bagi duit tu ni lewat Sari saya buat. Saya buat tu mana untuk urusan tu lewat Sari, sebab saya tak ada duit kan, pinjam duit adik. Saya cek daripada malam sampai pagi, sampai saya bagi duit, sampai saya fikir nombor masih tak berubah, nombor asal. Bila dah tekan dompet keluar duit, nombor dah keluar, duit tak masuk akaun. Lepas tu dia kata beku. Dah kena beku. Nak lepaskan beku tu, kita kena bayar RM900. 900 ini kita kena bayar, dia akan bawa bagi nombor baru. Saya dah tak yakin dah. Sebab apa? Dah 5 orang saya buat tu, yang seorang awal-awal sebelum saya dah luluh. Dia dah tunjuk duit tu masuk akaun. Memang dia push yang agent ni, betul tak betul, kalau betul saya ada ni. Memang ada ditunjuk dalam WhatsApp tu kan, dia tunjuk dalam video sebab ada gambar, boleh tunjuk lah dalam grup kita tu untuk semangat orang lain. Dalam grup ni yang dia dan 5 orang dia dah dapat. Saya yang kedua. Yang 3 lagi belum lagi, sebab mungkin masalah duit tu lah, sebab dia buat pinjaman besar, dia kena jadi besar lah dia punya peratus dia. Duit yang untuk duit jaminan insurans dia lah, duit tu tak boleh dapat balik. Berapa peratus lupa, 17% ke 1.7. Tapi memang tak dapat balik. Last sekali sampailah sekarang, saya dah sekali dia kata, awak kalau cik tak berminat boleh keluar. Lepas saya lah keluar, sebab saya tak ada duit. Nak bagi kalau duit pun saya tak berani. Sebab 900 kan sebulan gaji saya tu. Tak berani nak bagi, takut jadi yang terjadi macam buat dengan HB Bank tu lah. Sampai sudah tak jadi, pending terus sampai habis tak buat. Itu kena hati-hati nak masuk. Kalau yang tu, kalau nak masuk, kalau kata betul nak buat juga, ambil screenshot gambar kita dalam berdata kita buat tu. Kalau ada berlaku gambar kita macam saya ni, boleh check. Yang saya ni asal tak tahu, boleh ambil screenshot yang tu. Kita biasa screenshot yang dekat dompet, maklumat kita yang betul. Nama akaun dia akan jadi bunga-bunga kan. Jadi tak nampak lah, sebab kita masuk dalam gambar kan, dia akan tutup. Jadi oleh itu saya di sini mohonlah secara sebaik, yang mana menonton ni, kau boleh, yang mana ada rezeki lebih, minta tolonglah bantu saya. Saya nak lepas semua alung ni. Saya dah sakit kepala. Saya sakit kepala sebab ugutan dia tu. Sebab pagi tadi pun dah sampai mari rumah saya tadi, minta duit dia 6,000. Saya ada masa dalam 5 hari, 25 bulan saya gaji. 5 bulan saya takkan mampu bayar.
Walaupun 1,500 yang minta, lepas pada tu yang minta 1,500, saya tak mampu juga. Saya tak ada duit. Okey. Di sini saya, sebelum saya ni, nanti saya akan sertakan nama akaun saya. Sebelum saya ada buat dekat shop video tapi dah hilang. Okey, saya bagi nama akaun saya. Akaun bank saya Public Bank. 691 65 77 109. Nama akaun saya ulang balik ya. Nama akaun saya 691 65 77 109 Public Bank. Atas nama Muhammad Arsab. Saya sendirilah nama saya Arsab. Okey. Yang mana yang boleh ada rezeki lebih, kalau nak sumbang bolehlah. Nak tahu trik ni saya akan datang, mungkin dalam grup ni pun, dalam ahli-ahli YouTube ni mungkin ada juga yang lain akan berlaku. Boleh kita pula tolong dia. Kita ramai-ramai ni macam tu lah. Sebab saya, kau boleh mohon sangat, saya tak tahu nak cari kat mana dah sakit kepala saya. Kalau sampai gaji pun saya tak boleh nak lansai. Yang ni saja, yang 6,000 pun kalau boleh nak settle semua, kalau dapat semua saya settle lagi bagus. Mana dah kosong, mana kita sakit kepala. Okey, itu saja saya minta tolong. Terima kasih. Assalamualaikum.